Sorotan berita sakat jam 8 malam Jumaat 9 Januari 2026. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau tidak menerima sebarang permohonan rasmi daripada Dr. Akmal Saleh untuk melepaskan jawatan Ketua Pemuda seperti dilaporkan media. Ashraf turut menasihati Akmal supaya tidak mudah lemah semangat sekiranya cadangan dibangkitkan tidak diterima pucuk pimpinan dan ia tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengundur diri atau melemahkan semangat kerana itu perkara biasa dalam tradisi berorganisasi. Dalam pada itu, Ashraf menjelaskan bahawa UMNO tidak menghalang perwakilan membangkitkan isu keluar kerajaan perpaduan dan kerjasama dengan PAS pada Perhimpunan Agung UMNO 2025 minggu depan. Beliau berkata perwakilan boleh menyentuh mengenai isu itu walaupun tidak ada satu pun daripada keseluruhan 662 usul yang diterima Ibu Pejabat UMNO menyentuh isu berkenaan dengan menegaskan PAU merupakan medan untuk pemimpin mendengar suara ahli akar umbik. Pertikaian undang-undang selama 3 tahun yang dibawa bersatu bagi mengosongkan kerusi 4 ahli Parlimen Sabah kerana berpaling tadah berakhir selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu. Terdahulu Bersatu memfailkan saman bagi mencabar keputusan Speaker Johari Abdul yang enggan mengisytiharkan kekosongan luar jangka bagi 4 kerusi selepas ahli parlimen berkenaan menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tiada kenaikan gaji selama 2 tahun dan prestasi Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia Nur Azman Rahman akan dinilai ahli jawatan kuasa eksekutif dalam tempoh 6 bulan. Itu hukuman dikenakan terhadap Nur Azman selepas dibebaskan jawatan kuasa tata tertib FAM daripada penggantungan. Pemangku Presiden FAM Muhammad Yusof Mahadi menjelaskan pihaknya menghormati keputusan jawatan kuasa tersebut yang dicapai pada mesyuarat kemarin, menyaksikan Nur Azman yang digantung tugas sejak 17 Oktober lalu susulan isu dokumentasi 7 pemain warisan kembali menggalas tugasnya berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Pendidikan akan segera mengkaji semula keperluan mengembalikan peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah dan pentaksiran tingkatan 3, kata Menterinya Fadlina Siddiq. Sebelum ini terdapat desakan beberapa pihak supaya KPM mengembalikan UPSR serta PT3 kerana mendakwa ketiadaan peperiksaan itu menyumbang kepada keciciran pelajar dalam sijil pelajaran Malaysia. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.